Assalamualaikum. Hari ni kita ada band Bongo ataupun kalau ikut model dia ni Ford Econovan. Tapi Ford Mazda ni dia lebih kurang model yang sama je sebenarnya. Cuma logo berbeza. Model enjin lebih kurang sama je. Okey. Jadi hari ni kita nak bercerita sikit pasal custom intake manifold ni. Ataupun ni tapak carburetor Ford Econovan nak pakai carburetor Wira 12 bal. Okey. So kat sini kita nak terangkan untuk Ford Econovan ni atau Mazda Bongo ni kita boleh tengok dia punya dekat intake dia ni ada kawasan laluan air tau. Okey. So sebelum pasang pastikan tapak ni intake manifold ni untuk tapak carburetor pastikan dia rata. Ni kita dah skim lah. Kita skim pakai kikir je ni, ratakan. Okey. Lepas tu yang keduanya, untuk tapak ni, okey, dia ada 4 skru tau dia dah buat. Jadinya kena pastikan betul-betul. Tapak ni, okey, tengok sini. 2 skru sini. 2 skru sini ngam. Lepas tu boleh tengok di sini 2 skru di belakang. Okey Okey, belakang ni kena pastikan dia betul-betul ngam. Okey, tu satu. Lepas tu dekat intake manifold dia ni ada satu ruang tau kat sini. Okey, kena pastikan betul-betul, nampak tak tu? Okey, ni kenapa kita keruk sikit ni? Okey, kalau kita tak keruk ni, tapak ni rata tau. Jadi dia akan tenggik kat sini ni. Nampak ni? Ni kesan tenggik ni. Jadi nak mengelakkan dia bertenggik macam tu, kita kena korek sikit lah ni. Kita korek sikit, ikutkan laluan dia sikit ni. Jadi barulah tapak ni tanpa paksaan dia masuk. Dia letak je. Jadi terus ngam. Tengok sini balik. Dia tak ada kesan tenggik kat situ. Okey. Jadinya masalah dia nanti bila dia bertenggik, air akan masuk dekat kawasan intake. Kita ingat masalah gasket ke apa, tapi sebenarnya bukan gasket head pun. Gasket carburetor dia renggang. Kita tengok macam rapat sebab dia gasket tebal. Macam ni, gasket dia tebal ni lebih kurang 3mm ni dia bagi. Tapi bila kita ikat, rupanya air tu masuk dekat celah antara intake tu. Ada laluan air tu kan, dia masuk dekat dalam nanti. Dah kita ingat ada bocor air pula dekat bahagian enjin, tapi sebenarnya bukan, daripada intake je. So benda ni pun kita dah korek siap-siap lah. Kita korek sikit. Jadinya dah boleh pasang dengan rata. InsyaAllah dah tak ada bocor air lagi dah. Barulah nanti timing dia cantik, air tak ada bocor. Okey, itu sajalah. Ini khas ditujukan kepada yang mana-mana nak convert carburetor pergi ke 12 bal tu. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.